Tahu tak? Mi segera yang kita makan tu ada bahan tambahan fosfat. Ramai orang Malaysia suka makan sebab senang dan murah. Tapi fosfat aditif ni boleh bagi kesan buruk pada buah pinggang, especially kalau makan selalu. Fosfat ni digunakan untuk bagi mi jadi lebih kenyal, tahan lama dan bagi rasa yang lebih sedap. Tapi bila kita makan banyak sangat, badan susah nak buang lebihan fosfat, especially kalau buah pinggang kita tak kuat atau ada masalah buah pinggang. Lama-kelamaan boleh sebabkan risiko penyakit buah pinggang kronik yang serius. Kalau korang ada family history penyakit buah pinggang, lagi kena hati-hati. Tapi jangan risau, ada cara nak kurangkan risiko ni. Pertama, rebus mi segera dalam air banyak, lepas tu buang air rebusan tu sebab banyak fosfat larut dalam air tu. Jangan terus makan dengan air rebusan sebab itu bahaya. Kedua, makan mi segera sekali-sekala je, jangan hari-hari supaya buah pinggang tak terbeban. Ketiga, tambah sayur, telur atau protein lain supaya diet lebih seimbang dan sihat. Kalau boleh, pilih mi segera yang ada label rendah fosfat atau tanpa bahan tambahan untuk pilihan lebih selamat. Ingat, jaga buah pinggang kita bro, subscribe dan follow untuk lebih banyak tips kesihatan. Jaga diri, stay safe guys.